Bayangkan isi dia semerah-merah semerbak macam ni. Memang jadi igawan peminat-peminat mau Bali. Terutamanya 5 Bali VIP Patih ni. Ya, gelombang fenomena dia dah bermula. Jadi siapa yang tak pernah rasa lagi, mainlah rasa. Ya Allah, sedap dia. Nak buat micah boleh, nak makan saja boleh. Puas hati insya-Allah. Jom kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini insya-Allah bismillah. Mana? Cari ni. Tak cukup satu. Dan kalau nak makan pastikan dia dah masak penuh. Baru dia betul-betul manis. Macam tu dia punya keyword dia. Bismillah. Jus sangat banyak ya. Masya-Allah. Sedap juga, memang berlampau. Sedap. Satu biji pula habiskan seorang. Yang mana tak rasa ni buat rasa, dibuat sini aku pakai fruit.